Yang saya nak bagi tahu ni reality. Sebenarnya pregnancy yang seterusnya tu berlaku secara paksaan lah. Saya dalam tempoh berpantang, ada juga yang dalam tempoh berpantang, saya dipaksa untuk melayani dia lah. Macam tu. Okay, Assalamualaikum kepada semua followers, penonton podcast The Corner Sister. Sekarang ni masih Mood Raya. Saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua dan juga kepada tetamu kita hari ini. Hari ni kita nak bawakan satu isu yang agak sensitif. Di mana yang benda ni adalah satu realiti yang di mana semua menghadapi, bukan semualah, memang realiti ni memang ada berlaku dalam satu-satu perkahwinan. So kita nak kupaskan satu isu yang agak sensitif. Kak Nurul, tetamu kita hari ini bukan seorang influencer. Kita hari ini tak ada influencer, tak ada artis, tak ada selebriti, tak ada penyanyi. Cuma seseorang yang macam kita-kita juga, yang telah melalui satu ujian lah, saya boleh katakan, dalam perkahwinan dia. Dan kita panggil hari ini sebab dia sudi nak berkongsi pengalaman apa yang dilalui sepanjang perkahwinan yang dibina, tak silap saya, mungkin dalam 10 tahun. Puan Emma ya. Puan Emma ni actually kita punya customer lah di Lavender Confinement Care. Pernah berpantang bersama Lavender. So, Puan Emma, apa khabar? Alhamdulillah. Assalamualaikum semua. Saya Puan Emma yang merupakan customer daripada Lavender Confinement Care sebelum ni. Dan saya berbesar hati diundang hari ini untuk berkongsi saya punya pengalaman sendirilah bersama pendengar-pendengar dan penonton The Corner Sister. Okay. Maybe boleh Puan Emma share sikit umur ke, latar belakang ke, sajalah untuk orang lain tahu kan. Okay, saya Puan Emma. Saya berusia dalam 30-an. Berasal daripada Shah Alam. Sebelum ni saya bekerja sebagai banker. Dan sekarang dah hampir 10 tahun perkahwinan saya dan hanya 1 tahun saja yang boleh dikatakan indah lah. Apa yang jadi sebenarnya? Kenapa setahun je indah? Mungkin Puan Emma boleh share sikit. Okey. Biasa kalau baru-baru dalam perkahwinan memang semua orang kata indah lah. Semua manis. Kita belum nampak lagi pasangan kita tu macam mana. Setahun tu baru kita nak mengenali. Sebab dah duduk sekali kan. Selalu kita kalau dah kahwin, bila dah duduk sekali tu baru kita akan kenal lah macam mana pasangan kita tu sebenarnya. Jadi dari situlah semuanya terbongkar lah, terselah lah. Daripada apa yang kita lalui masa kita bercinta dengan kahwin tu memang tak sama. Maaf kalau saya nak bertanya, masa fasa bercinta tu memang kenal daripada mana? Okey, masa saya berkenalan tu, kita kenal sebenarnya actually daripada online platform. Sebab macam saya cakap tadi, macam saya nak beritahu ni, orang kalau tak kenal bekas suami saya tu, orang akan cakap dia seorang yang orang baik, green flag, yang orang kata alim. Kalau orang yang memang tak kenal dia akan ingat dia seorang lelaki yang baik lah. Memang orang kata semua ciri-ciri lelaki yang suami misali tu ada pada dia. Tapi hanya yang betul-betul dah melalui sendiri dengan dia, mengenali dia macam mana, yang akan tahu betapa di sisi gelap dia lah maksudnya. So maksudnya benda tu hanya terbongkar selepas dah berkahwin. Selepas dah berkahwin baru saya tahulah. Sebab masa bercinta tu memang kita takkan tahu. Apa yang kiranya Puan Emma lalui lah, maksudnya kan dia, sebab masa kenal dia kan dia macam green flag. Green flag macam mana? Green flag contoh dia apa? Contoh masa saya mengenali dia tu, first kali dia punya jaga solat memang tak tinggal lah.
Jaga solat, jaga pergaulan dia. Macam orang kata ahli-ahli surau macam tu. Dan juga Ahli-ahli juga. Lalu syurga. Sebab kalau bawa jumpa family pun, family memang berkenan lah. Buat family saya memang cakap dia baik. So masa awal pun mak bagi tahu dia perangai sebenar dia dekat family saya pun, mula-mula family saya macam terkejut juga. Tak percaya. Macam tak percaya lah, betul ke dia macam ni. Tapi lama-lama dia orang sendiri nampak lah benda tu. Baru dia orang terima. macam Pak Emma start nampak perubahan suami daripada green flag ke red flag. Sejak bila? Benda ni berlaku masuk tahun kedua perkahwinan saya lah. Masuk tahun kedua tu bila saya dapat tahu dia dah start curang. Dia curang. Lepas tu dan dia tak bagi saya nafkah. Memang tak bagi langsung lah. Tapi masa tu bab nafkah tu macam kita biasa kan dalam perkahwinan ni ada turun naik, ada susah senang. Kita anggaplah macam susah senang bersama lah macam tu. Tapi rupanya saya je lah yang anggap macam tu. Lepas tu bila dia start curang, tahun kedua. Pada kita tahun kedua tu masih baru. Tapi bila dia dah curang tu macam agak hancur jugalah rasa. Sebab baru juga, baru 2 tahun kahwin kan. Masa tu Pak Iman dah ada anak ke? Masa tu pun saya tengah pregnant. Oh, tengah pregnant. Tengah pregnant. Lepas tu dapat tahu dia curang. Tapi saya pilih untuk memaafkan lah masa tu sebab fikir anak dalam perut lagi masa tu. Macam mana Pak Iman tahu dia curang? First saya ada yang terjumpa dia tengah keluar dating. Oh ya? Kawan saya lah dia hantar, dia bagi tahu tapi saya macam betul ke kan? Macam tak percayalah kan. Mula saya dapat tahu tu kawan saya ada hantar WhatsApp masa tu. Masa tu saya terkejut tapi saya macam tak percaya jugalah mula-mula kan sebab tak pernah lagi tu first time Dia buat hantar apa, gambar ke? gambar. Dia hantar gambar dekat kafe. Bekas suami saya tu dengan dia seorang perempuan ni lah. Jadi macam saya macam dalam denial lah. Betul ke ni macam tu. Lepas tu saya ada tanya dia juga tapi dia cakap tu kawan kerja je. So macam bila benda tu yalah kita kan baru lagi kan. So benda pun tak pernah jadi. So kita macam okay percayalah. Okay kawan kerja lah tu kot keluar makan ke macam tu. Tapi ada a few times juga benda tu berlaku. Orang yang sama? Perempuan yang sama? Gambar tu perempuan yang sama. Gambar tu perempuan yang sama tapi setiap kali saya tanya memang dia akan cakap tu kawan kerja. Macam itu yang first lah kes yang masa tu dalam tahun kedua perkahwinan tu lah. Okey, lepas tu lepas Pak Iman melahirkan anak, ada ke nampak dia berubah ke? Sebab kadang-kadang kan orang cakap bila dah ada anak, suami kita pun dah tak adalah nak skandal ke ataupun lebih beri perhatian pada Pak Iman sebab dah ada anak, bantu-bantu kat rumah ke, main dengan anak ke. Sebenarnya lepas bersalin tu dia jadi makin worse lah. Dia makin worse sebab dia memang anak tu memang dia tak kisah langsung. Dia rasa mungkin tak tahu nampak macam dia rasa serabut bila ada baby tu. Bila ada anak kami yang first. Sepatutnya anak first kan. Sepatutnya dia rasa lebih excited ke, happy ke. Tapi yang saya nampak kat dia, dia rasa macam benda tu mungkin tambah beban ke pada dia kan. Saya tak tahulah. Masa bersalin, masa Puan Iman bersalin dia ada? Masa bersalin tu ada tapi dia tak masuk lah. Saya ada request juga tapi dia tak masuk. Tak tahu dia cakap apa kat pihak hospital, tak tahulah. Sekarang Pak Emma dah ada berapa orang anak? Sekarang dah 4 orang. 4? Itulah. Yang first umur berapa? Sekarang 7 tahun. 7 tahun. Dalam duk curang-curang tu 4 anak dia. Kan? Dah lama juga lah Pak Iman ni bertahan kan? Yalah, berapa lama? Dah Kan hampir sekali tu 10 je dia tahun. curang. Sebab tu boleh bertahan sampai ada 4 orang anak. Tak, banyak kali sebenarnya. Tapi itulah mungkin orang kata orang perempuan ni kadang-kadang ada dia punya Bertahan sebab slow kan dia. anak-anak. Sajalah saya nak tanya kan. Minta maaf lah kalau soalan ni macam tak appropriate ke apa. Cuma saya terfikir sebab Puan Iman cakap Puan Iman dah ada 4 orang anak. Tapi at the same time kan suami macam curang, tak beri nafkah, tak beri perhatian. Macam ni macam boleh bertahan sampai boleh ada 4 orang anak lah maksud saya. Tak apa, saya faham je soalan tu sebab
persekitaran pun memang banyak juga yang tanya, ramai yang tanya. Kenapa boleh sampai, kalau dah macam tu, kenapa boleh sampai 4 orang anak kan? Sebenarnya, yang saya nak bagi tahu ni realiti. Sebenarnya pregnancy yang seterusnya tu berlaku secara paksaan lah. Saya dalam tempoh berpantang, ada juga yang dalam tempoh berpantang, saya dipaksa untuk melayani dia lah. Macam tu. Dahsyat Maksudnya dalam tempoh berpantang tu hujung-hujung berpantang dan dipaksa bersama Ke dan atau mengandung semasa balik? baru bersalin? Dalam seminggu 2 minggu lepas bersalin lah. Seminggu 2 minggu. Kalau macam kita kan pernah bersalin, seminggu 2 minggu tu masih baru kan. Masih kita punya luka pun belum elok lagi. Bersalin normal. Maksudnya masa berpantang dengan Lavender ni Puan Emma berpantang anak yang keempat. Betul? Keempat, betul. Yang keempat. Yang pertama, kedua, ketiga tu berpantang dengan family. Yang keempat ni baru saya decide nak ambil CL lah. Sebab saya rasa agak Okay. kondisi badan tu dah agak teruk jugalah, dah 4 kali kan. Puan Emma sekarang masih bekerja ke? Tak bekerja. Macam mana Puan Emma boleh decide nak ambil saya bukan saya nak cakap apa sebab kan suami kan Memandangkan macam ekonomi lah maksud saya tu harga CL kan tak adalah macam murah sangat kan. Faham. Masa saya decide nak ambil CL tu, masa saya decide untuk ambil package yang 7 hari tu, masa tu fikir nak sihat je lah. saya fikir badan saya nak recover, saya nak bagi elok semula badan tu, nak bagi kuat semula, saya nak pantang betul-betul sebab sebelum ni saya macam ambil ringan je benda tu, tak fikir untuk diri sendiri. So kali ni saya korek lah mana-mana yang ada masa tu untuk buat deposit je dulu. Saya untuk buat booking saja dulu. Baru bayar booking lah masa tu. Masa tu saya buat booking saja. Memang masa tu nak fokus mental dan fizikal. Betul. Untuk jaga kesihatan selepas beberapa Yes. kelahiran lah. Ya, betul. Masuk kelahiran keempat tu memang saya rasa burn out sangat masa tu. So, saya fikir macam, kalau saya tak fikir untuk diri saya, siapa lagi? Macam tu lah saya fikir masa tu. Apa tu suami tahu ke masa nak ambil package berpantang tu? Saya ambil sendiri je. Ambil sendiri je lah. Tak berbincang dengan suami lah. Andai kata suami tahu, adakah dia bersetuju? Sebab tu juga salah satu sebab saya tak bagi tahu dia, sebab saya tahu dia takkan setuju pun. Dia takkan bagi pun. Jadi saya ambil diam-diam je. Tapi dalam tempoh yang sebelum ni kan macam ada 3 orang anak semua tu, suami memang sentiasa curang ke ataupun macam dengan orang lain ke ataupun dengan orang yang sama yang masa yang second year of marriage tu. So macam mana Puan Emma tahu lagi dia ada skandal lagi, bercurang lagi? Sebenarnya lepas dia curang yang first tu, saya jadi macam lebih alert lah. Dia punya handphone, dia punya chat. Sebenarnya dia bukan sekali je. Dalam 10 tahun ni yang saya tahu, yang saya dapat tahulah, yang saya dapat tangkap 5 kali. Tapi saya percaya sebenarnya dah lebih daripada 5 kali sebenarnya. Macam apa tu, suami Pak Emma ni dia ada girlfriend, ada skandal ni, dia just macam dating ke ataupun lebih dari tu? Lebih daripada tu. Lebih daripada tu lah. Ya. Pak Emma tak takut ke sebab saya tak tahulah ni, saya baca-baca je kan, mungkin kan orang cakap kalau suami kita bertukar-tukar pasangan ke apa, mungkin akan mendatangkan penyakit macam saya tak tahulah betul ke tak saya sebut ni kan, HIV ke STD ke. Betul. Sebab lepas Pak Emma kan ada anak-anak lagi kan. Maksud saya tu macam bersama dengan Pak Emma, ada ke Pak Emma macam nak check check dengan doktor ke? Itulah mungkin sebelum ni tak tahulah, mungkin sebelum ni saya macam redha je kot. So tak pernah terfikir pun. Tapi sebelum ni memang saya tak pernah terfikir macam, taklah kalau orang dengar pun sakit hati jugalah kan. Kenapa dia ni macam ni. Saya macam redha je lah, walaupun saya tak faham je. Kalau bila cakap redha je mesti orang yang dengar pun mesti sakit hati. Dia ni tak boleh fikir ke kan macam tu lah. Tapi macam saya cakap tadi, situasi saya tu macam saya tak boleh buat apa dah masa tu. So macam go on je lah. Tak tahu nak buat macam mana. So sebenarnya kita takut
membawa penyakit lah. Betul. Sebab penyakit tu kan membawa maut kot saya rasa kan. Selain pada kes curang ni, ada ke kes-kes lain selain pada curang? Selain daripada curang ni sebenarnya saya juga adalah mangsa keganasan rumah tangga lah. Dia start pukul tu bila dia curang tu, yang curang yang first tu, biasa tanya, keep on tanya dia, ni siapa. Dia dah start angkat tangan dekat saya lah masa tu juga. Tahun kedua tu dah start angkat tangan dekat saya. So, dia sentiasa selalu pukul lah. Betul. Ada Terpukul. Puan Emma buat report? Tak pernah juga. Kenapa tak nak buat report? Itulah macam saya cakap tadi, macam Masih mempertahankan. macam saya fikir masa tu, yang masa first tu saya fikir anak dalam perut lah. Tak tahulah, mungkin saya fikir kena ada bapak dia, anak ni takkan nak membesar tanpa bapak, masa tu lah. Lepas tu nafkah pun memang tak pernah bagi. Memang tak ada. Suami Emma kan, pukul-pukul tu, dia pukul macam mana? Macam kaki tangan, naik kaki tangan je ke, atau ada guna benda-benda yang tajam, tak tahulah tajam ke apa ke, alatan lah maksud saya tu. Mula-mula memang dia kaki tangan je. Biasalah dia mula-mula tu dia masih baru tengok berani ke tak berani ke. Lepas tu dah lama-lama dia tengok saya tak berani melawan apa semua, dia start guna alatan lah. Macam-macam lah yang dia gunakan. Contoh macam tali pinggang, apa yang dia boleh capai. Apa yang dia boleh capai masa dia marah tu, apa yang dia boleh capai. Semua dah kena. Jiran tak dengar ke? Tipulah kalau tak dengar, mungkin dengar tapi sekarang mungkin orang lantak lah dia kot. Macam tu lah. Tak pernah cerita dengan mak ayah pasal dia pukul-pukul? Masa mula-mula tu saya tak cerita. Sebab itulah kita fikir mungkin aib dia lah kot masa tu. Tapi lama-lama tu saya cerita lah. Bila dah macam teruk sangat, saya dah start cerita dengan family saya lah. Saya macam minta bantuan juga lah, minta tolong dengan dia orang macam mana. Apa tindakan yang saya nak ambil sebenarnya, macam tu. Tapi Puan Emma cakap kan, Puan Emma sekarang dah tak bekerja. Macam mana Puan Emma boleh terfikir untuk resign, tapi dalam keadaan yang sama, Puan Emma ada masalah ekonomi dalam rumah tangga? Masa saya resign tu, tahun pertama perkahwinan tu. So masa tu yang masih dijanjikan dijanjikan nafkah diberi sama dengan gaji saya setiap bulan. Dia suruh saya resign. Betul. Dia cakap dia boleh bagi gaji yang saya dapat tu, dia boleh bagi. So dia suruh saya resign. So masa tu saya yalah kita pun trust lah, percaya. So saya pun resign masa tu. Tapi memang tu satu kesilapan besar lah pada saya. So hari ni kita ada panggil admin dari admin customer service Lavender lah yang handle booking Puan Emma. Puan Emma first time ke jumpa, dah pernah jumpa sebelum ni? Puan Ijah pernah jumpa. Dah jumpa lah. Dah pernah jumpa. Mungkin Ijah boleh kongsi sikit macam mana masa handle booking Puan Emma? Hai, saya admin Ija. Saya admin yang menguruskan ni lah Puan Emma. Yang selama dia berpantang tu saya lah, dia berurusan dengan saya lah. So nak dijadikan cerita, saya tahu serba sedikit situation Puan Emma setelah sebab saya tahu tu sewaktu day one CL sampai biasanya kena buat payment. So kita akan collect lah. So kalau tak ada respon ke, ada respon, kalau lambat ke nak payment ke, kita akan keep WhatsApp je kan. Jadinya nak jadikan cerita, dah hari ketiga Puan Emma tak respon saya, dan saya ambil langkah untuk contact dengan CL lah. Sebab package Puan Emma ni 7 hari saja. So dia package pendek kan. Jadi saya tak nak ada apa-apa yang berlaku. Saya contact terus dengan CL untuk bertanya keadaan Puan Emma lah. Kalau ada apa-apa masalah, kalau tak boleh nak bayar secara langsam ke, bayar terus kan, boleh bayar separuh-separuh. Jadi CL dah inform saya cerita dan situasi Puan Emma ni, dan saya pun telah bawa ke pada top management lah. Dia cerita apa tu? Dia ceritalah situation yang dia di keganasan rumah tangga. Lepas tu
Ada masalah ada ekonomi masalah lah. ekonomi lah. Itu yang terutamanya lah. Lepas tu, Apa yang CL cakap keganasan rumah tangga tu? Dia nampak sendiri ke apa yang berlaku? apa yang CL maklumkan dekat saya, dia nampaklah kesan-kesan lebam-lebam pada badan Puan Emma kan, sebab dia buat rawatan. So dari situlah saya inform kepada top management untuk memberikan ruang untuk Puan Emma ataupun bantu Puan Emma lah. Jadi selepas perbincangan dengan top management tu, kita berbesar hati untuk bawa Puan Emma keluar dari tempat yang tak sepatutnya dia duduk lah, which is rumah tu. Jadi kita sponsor Puan Emma buat sementara waktu di hotel. Berpantang di hotel teruslah. Macam mana Ija bawa Macam Puan mana Emma bawa keluar Puan Emma tu? Kita bawa keluar sewaktu suaminya tak dekat rumah lah. Tanpa kebenaran suami Masa tu Puan Macam mana Puan Emma nak keluar tanpa dengan anak-anak, nak bagi tahu ada suami? 3 orang dengan baby kan. Ke masa tu dah tekad ke? Masa tu tekad tu memang dah tekad lah. Tapi masa tu pun masa saya start pantang tu kan, saya cakap tadi suami saya tak tahu saya ambil package tu. Bila CL datang, dia marah. Bila dia marah tu, dia keluar, dia tak balik-balik. Dah 3 hari tu dia tak balik. So bila Puan Ija and team datang, saya rasa macam tu satu peluang lah untuk saya pergi masa tu. Memang saya tekad je. Maksudnya bila pergi tu memang dengan niat nak berpantang je ke ataupun niat untuk berpantang keluar dan daripada memang babai dia? sekali niat Sekali lah. pantang dan sekali memang saya nak terus pergilah. Memang nak terus keluar. Masa tu saya terfikir juga 2-3 kali kat fikir sebab risau kan, sebab hotel mesti package dia mesti mahal lah kita ni kan. Tapi bila Puan Ija bagi tahu yang pihak Lavender berbesar hati untuk sponsor package berpantang saya dekat hotel tu, so saya terus decide untuk keluar. Keluar daripada rumah dan keluar daripada perkahwinan. Betul. Dua-dua sekali. Sebaik pula suami Puan Emma tu tak report polis pula. Mungkin kalau report polis, dia pun kena. Yalah sebab Sebab ada betul bukti-bukti ke apa kan. Sebab mungkin dia pun takut juga sebab pun orang dah tahu kan dia punya Boleh report atas keganasan Betul. Masa rumah berpantang tangga. hotel tu Pak Emma bawa ke anak-anak semua? anak-anak Bawa lah seronok lah anak-anak dapat Ya, pergi betul. hotel. Diorang tak pernah. Tak pernah pergi tak hotel. pernah. Tak pernah pergi hotel, tak pernah rasa happy macam tu. Diorang kat rumah pun kalau ayah diorang ada pun sentiasa dalam ketakutan je. Sebab sama pun mangsa juga. Maksudnya sepanjang tempoh berpantang kat hotel tu CL ada lah Betul. buat rawatan semua. Betul, CL memang sentiasa ada. 24 jam sebab CL duduk sekali. Sehingga Puan Emma pulih. Betul. And then lepas tu terus ke pejabat agama lah untuk Betul. keluar. Lepas tu saya terus balik rumah family saya. Jadi dari situ saya terus Ada uruskan semangat and ruang Ya, untuk betul. keluar daripada 44 hari tu tempoh panjang fikir untuk saya fikir masak-masak, untuk saya susun apa yang saya nak kena buat lepas ni. Suami Puan Emma dia datang masa kat hotel tu. Dia tahu ke Puan tak Emma kat tahu. hotel? So dia tak call. Sampai Saya dah sekarang. block dah nombor dia. Oh, Saya terus block nombor dia, terus putuskan kontak dengan dia. Last jumpa di Okay, lepas daripada berpantang dekat hotel tu, saya minta admin Ija, minta tolonglah dengan admin Ija untuk arrangekan untuk driver hantar saya terus balik ke kampung dekat rumah family saya lah. Daripada situ saya cerita semua dekat family saya apa yang jadi. Anak-anak saya pun dah besar. Yang first pun dah 7 tahun. Diorang pun dah faham. Diorang pun sendiri pun boleh bagi tahu sendiri bapak diorang macam mana dekat family saya. So, family saya akhirnya dah percayalah benda tu. Dan saya memang nekat untuk minta fasa masa tu jugalah. time tu Puan Emma dah ada kekuatan untuk hidup sendiri bersama anak-anak je lah. Betul. Ija, apa tu kalau ni first time ke Ija jumpa kes macam ni dan company macam sponsor customer. Okay. Macam mana top management pada waktu tu boleh decide lah untuk sponsor Puan Emma specifically. Okay, untuk di Lavender bukan sekali je, tapi pernah je ada je kes-kes lain macam ni. Cumanya Puan Emma, kes untuk Puan Emma ni dia sendiri yang willing untuk share dengan saya sebabnya saya pun mencari-cari dia lah untuk sebab
pembayaran kan, balance tak bayar lagi. Jadi saya keep contact dia lah sampai dia tak respon tu, saya terpaksalah cari CL dan barulah saya boleh berhubung sendiri dengan Puan Emma lah. So Puan Emma sendiri lepas tu luahkan lah semua Betul. cerita-cerita tu. Betul. Puan Emma sendiri yang cerita benda-benda yang terjadi lah. Maksudnya Puan Emma lah yang kongsikan pengalaman pahit dia sebab ada masalah kewangan untuk pembayaran. Betul. Lepas tu selepas Puan Emma cerita tu, terus Puan Emma ada sertakan sekali gambar-gambar macam contoh dipukul ke kan, ada kesan-kesan lebam kan, Puan Emma sendiri yang sharekan kepada saya. Jadi kes ni saya anggap memang sangat serius lah, sebab lagi Puan Emma kan seorang ibu yang tengah berpantang. Jadi saya pun bawa kes Puan Emma ni kepada top management untuk Cari penyelesaian lah. cari jalan penyelesaian untuk Puan Emma untuk diselamatkan. Lavender pun terpanggil untuk membantu Puan Emma Betul. menangani masalah keganasan rumah tangga. Jadi that time yang tim Lavender hantar Puan Emma ke rumah parents dia tu, sangat-sangat dah rasa macam dah lega lah, perasaan tu dah alhamdulillah, selepas ni Puan Emma akan selamat duduk sini, macam tu lah. Puan Emma akhirnya kan macam tadi cakap pergi mahkamah, fasa lama ke proses tu. Macam mana penerimaan bekas suami? Dia macam beri kerjasama tak untuk perceraian ni lah? Proses tu memang lama lah, memang panjang. Tapi mula-mula memang agak susah nak dapatkan semua, tapi alhamdulillah family saya banyak membantu. Banyak memberi sokongan pada saya lah untuk handle perkara ni. Dan abang-abang saya pun banyak membantu jugalah untuk minta bekas suami tu bagi kerjasama. So sekarang rasa lega ke, rasa macam mana? Oh, sekarang rasa sangat-sangat lega, sangat-sangat rasa hidup kembali lah. Sebab dah hampir 10 tahun hidup dalam kegelapan macam tu. Yang hanya Allah je lah yang tahu. Anak-anak macam mana sekarang? Diorang pun happy jugalah sebab diorang pun sama juga, pun mangsa keganasan ayah diorang juga. Oh, so diorang pun kena pukul Oh, juga. so kena juga, so kena. So sekarang memang nampak muka tu lebih happy. Kata nak jumpa ayah pun tak nak. Diorang tak nak. Diorang sendiri rasa takut lah dengan. Ayah dia tak datang tengok anak-anak. Oh, tak pernah. Memang terus. Kesian dekat yang terus kecil hilang. tu lah. Kesian dekat yang kecil tu. Langsung tak dapat tengok dan Dia memang tak kenal lah. Dia tak kenal lah kan sebab Tak pernah jumpa. Sekarang Puan Emma dah bekerja ke? Alhamdulillah sekarang saya dah bekerja semula. Dah dapat kehidupan saya dululah yang sebelum kahwin tu. Dan saya fokus untuk anak-anak je lah. Puan Emma tadi kan saya tanyalah pasal anak-anak. Lepas tu Puan Emma cakap anak-anak pun sekarang happy sebab diorang dulu macam mangsa keganasan rumah tangga lah macam tu kan. Saya sebenarnya macam terkejut lah juga. Maksudnya diorang ni kena pukul ke dengan ayah diorang masa sepanjang perkahwinan tu? Yang anak-anak saya yang paling banyak kena yang sulung lah. Dia memang saksi daripada awal ni, daripada awal sampai hari-hari terakhir sebelum kami berpisah tu, dia yang paling banyak. Dan sebenarnya walaupun dia baru 7 tahun, tapi saya rasa dia lebih memahami daripada umur dia yang sepatutnya. Sebab yelah biasa anak-anak macam ni, dia trauma dia daripada kecil tu yang akan membuatkan dia mula dia macam tak nak, susah nak bergaul dengan orang, macam takut dengan orang. Dan dia dekat sekolah pun selalu cikgu call dia, cakap dia pukul kawan-kawan dia. Mungkin dia tengok ayah dia macam tu kat rumah, so dia terbawa-bawa ke. Tapi alhamdulillah lah saya. Tapi boleh ke kalau Puan Emma tak kisah, saya minta maaf lah sebab saya tanya kan, apa je sebenarnya yang ayah dia buat kat dia sampai dia jadi macam tu? Dia selalu memang kena pukul tu, memang selalu. Dia kena kurung juga. Kalau dia main dengan adik-adik dia ke bising, ayah dia akan marah. Akan kurung dia dekat dalam bilik store ke dalam
bilik air ke, kat mana yang dia rasa sempat dia tunjuk tu lah. Dia kurung, dia akan selalu kena marah tu, kena tengking tu memang selalu, kena tampar, terajang semua tu selalulah dia kena juga. Terajang, Semua kena. Semua dia pernah rasa. Yang ni Puan Emma memang nampak Ya, depan mata saya. so bila suami Puan Emma tu macam pukul anak kan. Masa tu Puan Emma nampak sendiri ke ataupun dia buat tu masa Puan Emma tak ada ke apa ke? Memang saya ada jugalah. Dan saya pun memang dah kena pukul juga. Saya nak tolong pun, saya pun sendiri dah tak ada tenaga, tak ada kudrat nak tolong dia. Kesiannya. Anak sulung Puan Emma tu perempuan lah. Ya? Anak sulung. Lelaki. Perempuan? Lelaki? Lelaki. Kesian dia kan sebab dia Kecil-kecil dah dah ada nampak pengalaman benda-benda macam yang tu. tak sepatutnya. Tapi sebab dia anak lelaki, jadi saya harap dia besar nanti dia tak jadi macam itulah. Yalah. Apabila kita nak keluarkan dia daripada membesar daripada persekitaran betul. yang toksik. Betul. Nombor 2 dengan nombor 3 tu kena pukul tak? Nombor dua selalu juga kena, tapi dia pukul dengan dengan rotan. Nombor 3 tu dia kena pukul-pukul guna tangan lah. So nombor 1 lah yang Nombor 1 tu paling banyak. Apa punca-punca yang dia nak pukul. memukul, marah-marah, apa punca dia? Adakah sebab perempuan lain? sebab habit ke? Habit ke? Saya rasa dia memang, bukan saya rasa lah, saya yakin dia memang seorang yang panas baran. Cuma saya tak tahu sebelum ni. Mungkin juga keluarga dia pun rahsiakan dia punya sikap panas baran tu. Even kalau macam benda-benda kecil, masalah kecil pun macam anak buat sepah ke pun dia akan pukul. Dia Kalau nangis-nangis ke bising, ganggu dia. So, dia akan, sebab dia pun kerja tak tetap. So dia masih selalu ada kat rumah. tak ada lah. Tak ada ke sebelum ni dia cuba mendapatkan rawatan untuk merawat masalah baran dia tu? Kalau dia sebenarnya kalau macam dia ada niat nak perbaiki diri dia, kita pun boleh bantu. Tapi bila saya suarakan je, terus naik kaki tangan semua naik. So dia tak boleh terima lah yang sebenarnya dia panas baran. Kerja tak tetap kan, tapi ada skandal. Betul lah, sempat lah. Skandal ramai pula tu. Anak ramai pula tu. Ah. Skandal pun ramai. Dalam masalah-masalah kewangan yang tak ada tu. Tapi biasa dengan skandal orang kata indah-indah je. Mungkin itulah masalah. Dalam masa tu macam habit lah. masa bercinta macam tu kan indah-indah je sama dengan skandal dia. Adakah perwatakan dia ataupun rupa dia luar nampak lembut, dekat dalam rumah baru dia keluarkan perangai sebenar. Betul. Kalau dekat luar memang nampak macam lelaki baik-baik lah. Macam orang tengok macam sejuk mata. Soft spoken. Ada rupa. Sopan santun. Tapi kat dalam tu kita je lah yang menghadapinya. Yalah kan. Rupa tu bukan segalanya. Menggambarkan siapa orang tu. Betul. Okay. Sebelum kita akhiri podcast ni, ada tak kata-kata semangat daripada Puan Emma sendiri untuk masa-masa di luar sana bangkit macam Puan Emma? Sebenarnya saya rasa ramai. Tapi diorang tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan. Sebab kekuatan tu kena ada dalam diri sendiri. Betul. Okay, sebenarnya macam Puan Aisyah cakap tadi, saya yakin dekat luar pun mesti ramai yang ada masalah macam saya juga. Yang berada dalam perkahwinan yang toksik macam saya juga. Memang betul apa yang Puan Aisyah cakap tu. Saya yakin dekat luar juga memang ramai yang mengalami masalah macam saya. Yang seakan-akan macam saya ni. Tapi sebenarnya kita kena ada keyakinan untuk kita bangkit daripada kegelapan yang kita lalui ni. Sebenarnya yang menjadi sumber kekuatan kita tu adalah anak-anak kita sebenarnya. Sebenarnya diorang tak berhak pun berada dalam situasi yang diorang alami ni. Diorang berhak rasa bahagia macam anak-anak lain. Itu yang jadikan sumber kekuatan saya untuk keluar daripada perkahwinan ni lah. Untuk selamatkan mereka dan juga diri saya sendiri juga. Orang selalu cakap apa? Kesian nanti membesar Tanpa ayah. Semua kan. Dulu saya selalu fikir macam tu juga, tapi sampai satu tahap saya rasa salah lah. Buat apa Pemikiran nak tu salah. ada? Betul. Buat apa nak ada kalau tak
tak Lebih ada father menyakitkan. figure tu. Betul. Tapi itulah Puan Emma ni bagusnya dia bertahan sampai ke anak yang keempat. Agak lama juga. Tu saya harap kat luar sana jangan tunggu lama-lama lah. Kalau dah rasa macam this is wrong, terus angkat kaki je lah. Terus bangkit. Terus bangkit. Tak ada apa yang nak ditakutkan Betul, ke betul. kan. Yang kita takutkan macam mana orang cakap suami tak ada ke, ayah tak ada ke, tak sebenarnya tak payah fikir semua tu. Yang tu sebenarnya ada lagi yang lebih baik sebenarnya untuk diri sendiri dan juga untuk anak-anak. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih juga banyak-banyak pada sebenarnya Puan Ija sebenarnya yang first step tu Punca. yang Punca buatkan untuk saya Puan Emma betul keluar daripada yang membantu juga saya yang membuatkan saya terfikir saya sebenarnya boleh hidup sendiri tanpa semua ni. Terima kasih juga pada Puan Ija dan juga tim Lavender yang banyak sangat membantu saya lah untuk bangkit semula. Okey, akhir sekali sebenarnya saya sendiri yang terpanggil untuk menerima jemputan daripada tim Corner Sister sebab saya tak nak ramai lagi mangsa-mangsa kat luar sana yang yang membazirkan 10 tahun hidup dia macam saya ni. So kalau lebih cepat rasa boleh pergi tu lagi better lah sebenarnya. Dan sebenarnya tak semua, saya bukan nak menggalakkan perceraian, tidak. Tapi tak semua perkahwinan layak dipertahankan lah. Saya admin Ija dari Lavender Confinement Care sedia membantu jika ibu-ibu nak berpantang dengan tenang, secara tenang bersama Lavender Confinement Care, boleh berhubungi dengan saya ataupun admin-admin lain, dan kalau mamis ada masalah kewangan seperti masalah Puan Emma, okey, jangan risau, kami di Lavender menyediakan pantang now pay later. Jadi mamis boleh berpantang dengan tenang, dan kalau mamis ada apa-apa soalan dan pertanyaan lah mengenai pakej berpantang dengan Lavender, mamis boleh saja DM kami di mana-mana platform untuk pertanyaan lanjut lah. Nanti admin kita akan assist lah macam mana untuk step seterusnya. Okey, itu saja untuk perkongsian bersama Puan Emma pada hari ini. InsyaAllah, mana tahu boleh menjadi satu sumber inspirasi kepada kita atau mana-mana wanita di luar sana. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Mungkin selepas Puan Aisyah bersalin. Mak Aisyah pun dah nak cuti untuk bersalin. Kita akan datang lagi dengan tetamu yang Seterusnya. seterusnya. Okey? Bye. Bye.